Okey geng, hari ni kita nak review satu produk daripada One Tree Technology. Produk ni disponsor oleh Cadence. Cadence yang sponsor produk ni. Yang ni adalah solder tip C210, tapi dia punya saiz ni memang halus, tak macam solder tip yang biasa kita tengok lah. Yang ni produk keluaran daripada Cadence sendiri. Okey, jadi kita akan unpack solder tip ni dan kita akan test tengok padu ke tak padu barang ni. Okey, jadi dekat sini saya sendiri dah pakai 5 solder station. Yang ni daripada Maan, yang ni daripada Lowe, yang ni daripada YCS, yang ni pun daripada Lowe, dan yang ni pun daripada YCS. Okey, cuma yang 4 ni, 1, 2, 3, 4 ni memang saya gunakan mata C210, tapi untuk yang satu ni saya guna mata C115, jadi dia lebih halus lah dibanding dengan C210. Okey, jadi kita tengok yang produk daripada Cadence ni, dia sebenarnya dia macam mewakili mata C115 lah. Lagi kita akan tengok comparison antara C115 dengan C210 keluaran daripada One Tree Technology. Yang ni produk daripada Cadence sendiri lah. Okey, jadi kita unpack mata C210 ni, produk daripada One Tree Technology. Kalau kita dapat tengok dekat sini, mata dia ni, dia punya tip dia buat daripada copper lah, bahan copper. Dan kita memang tahu bahan copper ni dia dapat mengalirkan haba dengan baik. Jadi kita tengok di bawah mikroskop, ni dia punya finishing. Okey, finishing dia ni kalau kita tengok memang sangat kemas lah, sangat kemas finishing dia ni C210. Okey, jadi kenapa saya kata mata dia ni mewakili C115? Kita akan tengok dia punya diameter dibandingkan dengan C210 yang biasa. Okey, kalau dapat tengok dekat sini, C210 yang standard tu, dia punya tip, ujung tip tu dia lagi besar lah dibanding dengan yang keluaran One Tree Technology ni. Dia besar. Kalau yang keluaran daripada Cadence ni ataupun daripada One Tree Technology ni, dia memang halus lah ujung dia tu, tip dia memang halus. Jadi yang ni dia buat tip ni khusus untuk jumper ribbon yang halus tu, memudahkan kerja lah. Okey, sekarang kita tengok comparison solder tip ni C210 ni berbanding dengan C115 yang sebenar. Okey, ini kita ada C115 yang sebenar lah. Okey, nampak tak? Ternyata memang betul lah. Mata yang One Tree Technology buat ni, dia sebenarnya mewakili mata C115. Dia punya size tip tu memang sama lah dengan C115. Dan sebelah kanan ni adalah C115 dan sebelah kiri ni adalah C210 yang keluaran daripada One Tree. Boleh katakan ni keluaran special lah, bermakna siapa yang pakai handle C210 tak perlu tukar handle C115 dan tak perlu beli solder C115, sebab solder station C115 ni solder iron C115 ni dia tak support di semua solder station. Jadi siapa yang nak mata halus sebelum keluarnya produk ni, dia kena beli solder station yang support C115 atau kemudian dia kena pakai handle C115. Tapi dengan adanya mata daripada One Tree Technology yang Cadence buat ni, kita dah tak perlu beli handle C115 dan kita tak perlu beli mata C115. Kita boleh just stick pakai kita punya C210 punya solder, tapi kita pakai mata yang special ni. Cuma mata ni dia tak sesuai lah untuk buat daily charging port apa semua, tak sesuai lah, sebab bila mata yang halus ni dia akan mudah sumbing lah, biasanya dia akan mudah pecah lah. Jadi kita fokus, kalau nak pakai mata kecil ni, kita fokus untuk buat kerja-kerja yang halus sahaja. Okey, biasanya kita pakai mata sudah halus ni untuk buat kerja-kerja yang orang kata apa, memang di ruangan yang sempit lah. Jadi kita perlukan mata yang lebih kecil daripada C210. Jadi saya akan pakai C115 biasanya. Contoh di ruangan yang sempit macam ni. Okay, kita tenang dulu satu cap ni, contoh.
ok, so katakanlah kita nak buat tapak dekat cap ni, ni ruang dia sempit ni, jadi kita akan neutralize dulu pad tu pakai low temp solder. Ok, ni low temp, dan saya akan pakai mata C115 lah biasanya. Mata C115 yang kita boleh masuk sampai ke dalam. Kalau mata C210 dia tak lepas ni masuk ke dalam ni, tapi mata C115 ni dia lepas sampai ke celah-celah ruang yang sempit. Okay, jadi mata yang Caden buat tu dia memang sama saiz dengan mata C115. Bermakna kalau pakai ni, contoh saya belum pasang lagi, contoh kalau mata yang daripada Caden ni pun lepas, buat kita tengok mata ni dia lepas lah untuk masuk di ruangan-ruangan kecil. Jadi kalau nak jumper di ruangan-ruangan yang sempit ni semua memang mudah lah. Tapi yang saya tahu Caden dia banyak buat apa ni, refurbish dengan repair ribbon. Jadi sebab tu mungkin dia buat mata kecil ni untuk memudahkan kerja-kerja jumper ribbon lah biasanya. Untuk kita nak solder yang halus-halus di ribbon tu, kita boleh pakai mata yang daripada Caden. Jadi memang terbukti lah dia punya size ni memang sama dengan C115, tapi dia ada penambahbaikan dia pakai bahan copper. Jadi sepatutnya heat dia lebih best lah. Okay, sekarang kita akan test tu pasang dekat solder dan kita tengok performance dia macam mana. Okay, kita ada sebiji skrin rosak, kita nak test iPhone 16 Pro Max. Okay, biasanya yang buat refurbish glass tu dia akan ni lah, dia akan repair ribbon ni lah, ribbon bawah ni. Yang geng-geng yang buat refurbish tu dia akan repair ribbon bawah ni. Biasanya ribbon ni kalau kena ayak ke apa dia boleh burn. Jadi ribbon bawah ni pun boleh jumper. Ribbon bawah ni pun boleh jumper dengan mata yang special tu sebab mata tu halus. Okay, tapi kita nak demo dekat ribbon biasa lah, yang jumper halus yang biasa-biasa ni pun. Ok, contoh macam ni. Ni trace ni pun boleh tahan halus dah. Jadi kalau kita pakai mata C210 yang biasa tu dia masih besar, dia boleh buat tapi dia masih besar lah. Tapi bila kita guna mata yang special ni, C210 yang halus ni, dia lebih mudah kerja lah. Contoh kita nak tarik-tarik jumper ribbon tu, kita tengok dia punya size tu memang precise. Nampak satu trace pun kita boleh lepas solder tanpa kita sentuh trace yang kedua, yang ketiga. Kalau mata C210 yang biasa kita pakai tu dia besar, jadi bila kita nak jumper trace nombor 1 kadang kita tersentuh trace nombor 2, kita nak jumper trace nombor 2 kadang kita tersentuh trace nombor 3. Tapi kalau kita pakai mata ni memang kita boleh sentuh satu persatu trace tanpa menyentuh trace-trace yang lain. Okay, ni sampel dia. Memang halus, memang precise. Heat dia pun bagus. Kita sekali tap dia, terus lekat. Sekali tap dia terus lekat. Okay, jadi produk ni, mata solder ni memang kita recommended. Ni mata dia memang halus, precise. Jadi siapa yang berminat untuk dapatkan mata ni boleh contact Caden sendiri ataupun dapatkan daripada CME. CME adalah distributor bagi mata solder keluaran 13 Technology ni. Okey, jadi yang belum ada solder C115 macam ni, saya pakai C115. C115 ni handle dia lebih kecil dan mata dia memang halus, tapi diameter dia sama dengan yang keluaran daripada Caden ni. Kalau kita tengok C210 handle dia lebih panjang, C115 handle dia lebih halus. Tapi yang menjadi masalahnya tak semua stesen support handle C115. Jadi tak payah buang duit, tak payah membazir, kekalkan dengan stesen yang support di C210. Terus beli mata daripada 13 Technology. Jadi untuk Caden, mata ni memang cun, memang kita recommended lah. Thank you Caden kerana sponsor mata ni. Sekian video. Assalamualaikum.